Kajian ini bertajuk Perkembangan Media Pengajaran dan Pembelajaran Selaras dengan Kurikulum 2027. Daripada tajuk, kita ketahui bahawa proses perkembangan ataupun proses perubahan berperingkat yang berlaku secara berterusan dalam media PDP telah pun memberi nafas baru dalam penyampaian guru, bermula sejak daripada pendekatan secara chalk and talk sehinggalah kepada penggunaan media masa kini yang lebih moden dan digital. Jadi, kajian ini akan mengupaskan yang pertama, apakah peringkat-peringkat perkembangan media PDP. Yang kedua adalah ciri-ciri media PDP yang dimaksudkan berdasarkan KP 2027. Yang ketiga adalah peranan media PDP 2027 dalam amalan pedagogi guru, dalam pembentukan karakter dalam perancangan pengajaran harian. Dan akhir sekali adalah harapan, cabaran dan keberhasilan hasrat pengamalan media pengajaran dan pembelajaran sejajar dengan KP 2027. Kita ke kupasan seterusnya. Transformasi media pengajaran dan pembelajaran daripada kaedah tradisional kepada pendekatan digital yang lebih moden. Dahulu, PDP banyak bergantung pada media tradisional seperti buku teks dan kaedah korpor dan cakap. Komunikasi yang berlaku adalah satu hala di mana guru lebih dominan dan murid hanya menerima maklumat. Keadaan ini menyebabkan murid menjadi lebih pasif dan pembelajaran kurang merangsang perkembangan secara holistik. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, PDP kini beralih kepada media digital. Guru menggunakan pelbagai teknologi dan platform digital seperti komputer, tablet dan telefon pintar. Selain itu, elemen multimedia seperti teks, grafik, audio, video, animasi dan simulasi menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mudah difahami. Media digital juga menyokong pembelajaran yang lebih kendiri, kolaboratif dan interaktif di mana murid lebih terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Bagaimana media digital interaktif digunakan selaras dengan kurikulum 2027? Pertama ialah D5, Digital Educational Learning Initiative Malaysia, platform utama Kementerian Pendidikan Malaysia yang menyediakan akses kepada pelbagai bahan pembelajaran digital, aplikasi dan sumber pendidikan untuk guru dan murid. Kedua, BBM interaktif seperti penggunaan skrin digital, video serta teknologi seperti VR yang membantu murid memahami konsep dengan lebih jelas melalui pengalaman yang realistik dan menarik. Ketiga, penggunaan platform PDP interaktif seperti Formative, Quizizz, Kahoot, Plickr, Google Form. Platform-platform ini membolehkan guru menjalankan pentaksiran secara langsung dan menyeronokkan di samping meningkatkan penglibatan murid dalam kelas. Secara keseluruhannya, penggunaan media digital interaktif ini bukan sahaja menjadikan PDP lebih menarik tetapi juga selaras dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Media PDP dalam kurikulum 2027 menekankan penggunaan teknologi yang interaktif dan berpusatkan murid. Media yang digunakan bukan sahaja menyampaikan maklumat, malah membantu murid berfikir secara kritis, bekerjasama serta terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan media digital dapat meningkatkan pelibatan pelajar dalam pembelajaran. Murid bukan sekadar mendengar penerangan guru, tetapi turut berinteraksi, berbincang dan menyelesaikan masalah bersama rakan. Media PDP membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran. Melalui penggunaan video animasi dan bahan interaktif, guru dapat menjelaskan konsep dengan lebih jelas dan menarik. Dalam kurikulum 2027, guru perlu merancang penggunaan media PDP secara sistematik dalam rancangan pengajaran harian. Pemilihan media yang sesuai pula dapat membantu mencapai objektif pembelajaran dengan lebih berkesan. Secara kesimpulannya, media memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan hala tuju kurikulum pendidikan 2027. Penggunaan media bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif, malah membantu guru menyampaikan isi pelajaran dengan lebih jelas dan tersusun. Selain itu, media juga memudahkan murid untuk mengakses pelbagai sumber maklumat dengan lebih cepat dan mudah serta menyokong pembelajaran kendiri. Penggunaan teknologi pada pembelajaran abad ke-21 membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih aktif, kolaboratif dan berpusatkan murid.
Melalui penggunaan media digital, murid dapat membina kemahiran penting seperti komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan kreativiti yang amat diperlukan dalam dunia moden. Secara tidak langsung, murid dapat membina keyakinan diri dan bersedia menghadapi cabaran dunia yang semakin berasaskan teknologi. Kerjasama daripada pihak kementerian dan pihak pentadbiran sekolah perlu bagi memastikan transformasi pendidikan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Dengan penggunaan media yang berkesan serta sokongan daripada semua pihak, kita mampu melahirkan generasi yang bukan sahaja celik digital, malah berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran global pada masa depan.